Akhir sekali kita nak buat macam ni untuk siapa naknya? Nak bagi orang ramai, rakyat biasa rasa lega. Hak tu lah. Dan nak tolong tu biar masa ada jawatan. Sakit tu kalau kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, gout, segala macam lah. Hak tu tubuh tak sihat lah. Negara pun macam tu juga. Nak tahu negara sihat atau tidak, yang pertama, tengok pertumbuhan ekonomi dia. Dia akhir sekali adalah soal keupayaan kita mengadakan dana. Ya. Hak tu kami tadi baru habis mesyuarat Jumaat hari Jumaat, bila Parlimen kita buat hari Jumaat terus ni. Pukul 12 tadi Jabatan Perangkaan keluarkan statistik ekonomi negara kita. Dia kalau nak tahu tubuh kita ni sihat atau sakit, tengok BP, tengok gula. Ukuran lah. Kalau BP pun terkawal, gula pun elok, kanan semua, tak ada penyakit apa semua, tubuh sihat lah. Begitu sebaliknya, tubuh yang sakit tu kalau kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, gout, segala macam lah. Hak tu tubuh tak sihat lah. Negara pun macam tu juga. Nak tahu negara sihat atau tidak, yang pertama, tengok pertumbuhan ekonomi dia. Kalau terus bertumbuh 4%, 5%, 6%, sihat lah. Bukan kayu kok kita, ni kayu kok antarabangsa lah. Kita negara, satu pada negara di dunia. Baik. Yang kedua, kayu kok dia apa dia? Ringgit kita. Oleh kerana semua mata wang dunia diikat dengan Amerika, maka sihat atau tidak ekonomi negara, kayu kok dia ialah kedudukan ringgit kita. Lagi banyak orang beli ringgit kita, lagi kuatlah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kadar inflasi. Kadar inflasi kita kalau rendah, katalah 1.4%. Kadar inflasi ini maksudnya tahun sudah kita beli satu barang harga 100. Bila inflasi 1.4, hari ini bermaksud barang yang 100 itu sekarang harganya RM100.04. Naiklah, naik, tapi naik RM1.04 dalam masa setahun. Kalau inflasi 6%, maknanya tahun lepas 100, tahun ni naiklah, naik RM106. Tu aja bacaan inflasinya. Jadi kalau 1.4 maknanya sehat sayang-sayang lah. Baik, apa lagi? Negara kita ni negara dagang. Banyak mana kita jual barang keluar,